Ibu dulu ibu pergi sekolah bawa berapa ringgit? Dulu masa ibu kecil, ibu bawa 50 sen je. Sen. Ya, 50 sen. Dulu barang murah ke? Dulu nasi lemak 50 sen je, tahu tak? Dah boleh dapat dah. Kat sekolah adik pun ayam kecil je RM2. Habis kalau ibu bagi 50 sen boleh makan? Kan dulu dengan sekarang lain. Sekarang kehidupan sekarang keras. Keras, tahu tak? Tapi kepala pun keras. Tu kepala, ini kehidupan. Faham tak? Tapi untunglah ibu. Dulu barang murah je. Mesti best kan? Kalau adik semua barang murah mesti dah happy lah. Ibu dulu dapat RM5, ibu beli semua dengan satu pasar raya. Tahu tak? Wow. Tapi Wali pernah cakap Wali bawa 20 sen dia pergi sekolah. 20 sen? Lepas tu dapat beli apa? Nasi ayam, ayam panggang, ayam Milo, ayam goreng, sausage, cuma. Habis awak percaya?